Macam mana kita nak tahu kita ni dah duduk center dalam video kita ke belum? Okay, jom kita mulakan video. Yelah, korang daripada telefon sekarang ni kan. Sekarang ni contoh sekarang ni, daripada tak ada macam kosong ni, ni macam biasalah korang shoot video kan. Ni normal korang shoot video kan. Tak ada apa-apa. Then first kita kena pergi setting kat sini. Korang boleh tengok setting kat sini. Lepas tu korang aktifkan grid line ni. Ada grid line sini. Lepas tu korang back. Dan sekarang ni telefon korang dah ada grid line. Then korang shoot je video. Dan korang nak tahu macam mana korang nak tahu kat mana sesuai untuk shoot video tu kan. Korang shoot video, korang pastikan diri korang objek adalah duduk di tengah-tengah ni. Ni kan ada tiga-tiga ni kan. Ada satu, ada dua, dia ada tiga. Then korang kena duduk dekat hampir-hampir kat tengah ni. Korang duduk kat tengah-tengah ni supaya video korang lebih nampak center lah, korang duduk dalam center. Itu je video kali ni. Assalamualaikum dan bye.